Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak belajar cara untuk menentukan panjang fokus. Simbol panjang fokus ialah huruf F kecil. Okey, sini salah satu contoh kita nak tunjukkan apa itu panjang fokus. Okey, yang ni diberi, yang ni kanta cembung. Okey, kanta cembung ni dia ada pusat kanta. Ni kanta cembung, dia ada pusat kanta. Dan setiap pusat kanta dia ada panjang fokus. Dia ada titik fokus. Okey, bila ada kanta, dia ada titik fokus. Okey, jarak antara pusat kanta dan titik fokus ialah panjang fokus. Okey, yang ni titik, yang ni pusat. Jarak antara pusat dengan titik fokus kita panggil dia panjang fokus. Simbol untuk panjang fokus ialah huruf F, huruf kecil. Okey, kemudian kita nak tahu pula yang seterusnya, yang ni kanta, yang ni titik fokus. Titik fokus sebelah kiri, kita bila nak lukis gambar Rajasina, kita kena tulis titik fokus ni di dua belah. Okey, satu belah kiri, satu belah kanan. Dan yang ni 2F ni maksudnya kalau yang ni 5, yang ni 10. Maksudnya 2 kali F. Kalau F ni 5, yang ni 10. Maksudnya kita kena, tapi biasanya kalau untuk gambar Rajasina kita tulis ni F, yang ni kita tulis 2F. Jarak sini ke sini sama daripada F ke 2F. Okey, kita kalau ini 5, ya belah depan pun kita tulis bagi jarak dia sama juga. Sebelah kanan pun ada F dan juga 2F. Okey, contoh kat sini, yang ni ialah titik fokus. Okey, bila ada satu objek, okey, ada satu objek, cara nak lukis dia, sini objek, bila kita buat, yang ni kita kata flat to F. And then satu lagi, cikgu kalau buat, cikgu buat lalu ke pusat kanta, dia straight. So dia akan bersilang dapat image dekat sini. Okey. Dan kita kena tahu jarak antara pusat kanta dengan objek, yang ni kita kata jarak objek. Pusat kanta dengan objek kita kata jarak objek. Pusat kanta dengan image kita kata jarak image. Simbol bagi jarak objek ialah huruf U. Okey. Huruf U. Jarak antara pusat kanta dengan image ialah, simbol dia ialah dia adalah panjang, bukan jarak image. Jarak image simbol dia V. Yang ni jarak ni kita guna U, jarak ni kita guna V. Okey, formula untuk hitung panjang fokus ialah 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Ingat F ni panjang fokus, U jarak objek, V jarak image. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan dia kata diberi jarak objek ialah 5 cm. Panjang fokus ialah 10. Cari V. So kita tulis balik formula, 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. So kita buat penggantian, F kita ganti dengan 10, U kita ganti dengan 5. So V tak tahu, biar je V. Okey, yang ni tak tahu, so yang ni kita pindah ke kiri. So jadi 1 per 10 tolak 1 per 5 sama dengan 1 per V. Tekan je kalkulator, akan dapat negatif 1 per 10. Okey, negatif 1 per 10 sama dengan 1 per V. Yang V ni kita bawa naik atas, 10 ni kita bawa naik atas juga. 10 ni bawa naik atas, so akan jadi negatif 10. V ni pun naik atas, akan jadi V. So V ialah negatif 10. Apa maksud V ialah negatif 10? Image terbentuk di belakang kanta. So V ni ingat, dalam fizik dia tak boleh tulis nombor je, dia kena ada unit. Unit yang kita pakai tadi ialah unit cm. Mana tadi soalan? Okey, unit cm. So yang ni pun V ni ialah 10, negatif 10 cm. Okey, apa maksud terbentuk di belakang kanta? Okey, contoh kat sini. Ni cikgu try lukis. Okey, sebab dia punya jarak objek dia kurang pada F, so cikgu lukis, nampak tak? Image terbentuk di belakang kanta. Okey, terima kasih.